Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan akal untuk memikirkan perkara-perkara ta'abudi. Ya, guna akal untuk perkara-perkara ta'abudi. Imam Razi ada mengatakan bahawa kita boleh menggunakan akal untuk memikirkan mengenai wuduk kerana ia merupakan amalan ta'abudi kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia juga tidak ada kena mengena dengan apa yang kita bicarakan. Kerana pertama, anggota yang 4 yang diperintah supaya dibasuh itu adalah jelas, tidak tersembunyi, iaitu tangan, muka, kepala dan kaki. Yang kedua, tempat keluar najis, kubur dan dubur yang sering kali berlumuran dengan kotoran, punca yang menyebabkan berlakunya hadas, tidak dibasuh, tidak diwajibkan basuh ketika berwuduk. Sedangkan 4 anggota yang diperintahkan sudah dibasuh langsung tidak terlibat dengan najis maupun kotoran. Memang kalau kita akal, kita pelik sikit kan. Pasal suruh basuh benda yang tak kena mengena dengan kotor. Dubur, pak berok, pak kecil kita tak suruh basuh pun dalam wuduk. Tapi anggota lain. Dia mesti ada hikmah yang kita kadang tak tahu. Yang ketiga, membasuh anggota tersebut mesti dengan air dan tidak boleh dengan sebarang cecair yang lain. Basuh guna air. Airnya pula mesti air yang mutlak walaupun sudah berbau dan keruh. Tidak memadai jika mementingkan air yang wangi lagi jernih seperti air mawar. Kerana air mawar tidak boleh digunakan untuk berwuduk. Mana kita guna air yang mutlak lah, air bersih. Yang keempat, ketika ketiadaan air, tanah boleh digunakan untuk bertayamum sebagai ganti air. Begitu juga ketika ada air tetapi airnya tidak bersih, maka hendaklah digantikan dengan tayamum kerana air yang tidak bersih itu boleh mengotorkan anggota wuduk. Yang kelima, perbuatan menyapu khuf, jenis kasut yang menutupi seluruh kaki, juga menepati kehendak membasuh walaupun bukan kaki yang dibasuh. Yang keenam, apabila keluar mani dengan apa sebab sekalipun, maka orang itu diwajibkan mandi. Berlainan halnya apabila seorang itu membuang air kecil atau air besar, dia hanya dikehendaki supaya berwuduk saja. Ini bertentangan dengan logik akal. Kerana apabila seorang itu keluar mani sedangkan mani yang keluar itu sedikit saja dan tidak pula bernajis, maka dia diwajibkan mandi. Tetapi kenapa apabila seorang itu membuang air kecil atau air besar, yang keluar itu pula banyak lagi bernajis, tidak boleh diwajibkan mandi, cuma dikehendaki semangkat hadas saja. Ini persoalan yang dibangkit, persoalan yang dibangkit. Jawapan dia, kata-kata Imam Razi itu ditolak. Kata Imam Razi ditolak kerana ia merupakan pendapat yang mengatakan bahawa seorang itu tidak boleh menggunakan akal untuk berfikir perkara yang ada kaitan dengan soal ta'abudi, soal taat pada Allah tadi. Sebenarnya kita boleh menggunakan akal. Ini pendapat menyalahi pendapat Imam Ar-Razi. Sebenarnya kita boleh menggunakan akal untuk berfikir walaupun pada perkara-perkara berkaitan ta'abudi seperti wuduk dan seumpamanya, kerana pada anggota-anggota wuduk yang perlu dibasuh itu banyak mendatangkan keburukannya. Contohnya, muka. Kalau hendak dikira, di muka lah terletaknya mulut, daripada mulut pula keluarnya perkara-perkara yang keji, seperti mengumpat, mengata, makan hamun dan sebagainya. Pasal di muka ada mulut. Mulut duk caci orang, hina katakan mulut lah. Jadi perlu basuh mulut tadi. Jadi Islam, bukan sekadar basuh zahir tu, bukan kotor zahir, kotor batin tu. Mulut keluar benda-benda kotor tadi. Benda tu tak najis, dia kotor. Maka Islam mengajar kita supaya basuh muka dengan untuk basuh mulut tadi, daripada nak elok mulut dia cakap perkara kotor tadi. Di muka juga terdapat 2 mata yang seringkali memandang perkara yang diharamkan. Daripada mata lah juga lahirnya hasad dengki dan sebagainya. Mata timbul hasad dengki. Kita tak boleh tengok orang senang sikit, kita dengki. Senang pada kita sikit, kita dengki lalu. Itulah manusia hari ni.
Kedua-dua belah tangan pula seringkali melakukan kesalahan, memukul dan menzalimi orang serta memegang perkara-perkara yang dilarang. Tangan untuk tujuan kita basuh untuk menghapuskan kejahatan anggota tadi, anggota tangan tadi. Ya? Di kawasan kepala pun terdapat telinga yang suka mendengar perkataan yang lara dan tidak berfaedah. Dalam kepala pula terdapat akal yang dianggap mutiara insan. Jika disalah tadbir, boleh memesongkan akidah dan kepercayaan. Otak akal kita tadi. Jika disalah tadbir, boleh memesongkan akidah dan kepercayaan akal kita tadi. Akal kita takut salah fikir, salah apa. Terpesong akidah kita. Kaki juga terlibat secara langsung dengan setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota badan. Maka menasabahlah semua itu dituntut supaya dibasuh dan disucikan agar pergerakan semua anggota tersebut jadi lebih suci dan tidak lagi terlibat dengan perkara-perkara kotor yang dilarang. Jadi kita lebih basuh untuk mengelak anggota dia melakukan kesalahan dosa. Bukan kotor zahir, kotor batin ni nak dibersihkan. Oleh kerana kepala seringkali ditutup dengan kopiah, ketayak dan sebagainya, memadailah dengan hanya menyapu sebahagiannya saja. Ni pendapat ni lah. Dan mazhab Syafi'i, kepala ni dah pakai piah, pakai apa, memadai basuh sebahagian saja kepala. Tak perlu basuh semua sekali. Dan mazhab lain kena basuh setiap kepala. Manakah jawapan bagi persoalan yang kedua? Walaupun terdapat keluar najis, tidak dikenakan supaya dibasuh ketika berwuduk, tapi dikenakan supaya dibersihkan dan disucikan daripada segala najis dan kekotoran setiap kali membuang air kecil atau air besar. Dia jawab persoalan Ar-Razi tadi dah. Dia ada 6 persoalan yang dia bangkit. Ni dijawab soalan tadilah. Jawapan seterusnya, bagi jawapan bagi persoalan yang ketiga pula ialah tidak mesti dengan air. Jika ada, kerana sifat semula jadinya berbeza dengan yang lain. Mana bersuci kena air lah. Sifat semula jadi air membersihkan. Air sememangnya tidak mempunyai warna, tapi ia akan berubah dan menjadi berwarna mengikut warna tempat ia berada, seperti warna tanah, kiambang dan seumpamanya. Jawapan soalan yang keempat pula. Jawapan bagi persoalan keempat pula ialah kerana wuduk berasal dari perkataan wadha'i, yang berarti suci lagi bersih. Maka tidak mesti dengan air. Tetapi ketika ketiadaan air, tanah menjadi tempat gantinya kerana ia adalah ketetapan syara'. Persoalan yang kelima. Ada persoalan yang kelima ditolak kerana walaupun menyapu khuf itu hanya sedikit saja dengan air, tetapi ia bertujuan untuk kemudahan. Ia juga merupakan satu ruksah, keringanan daripada syara' seperti mana dipermudahkan menyapu hanya sebahagian kepala. Kita sapu kasut khuf tadi, khuf macam kasut lah, ya. Tapi bukan macam kasut kita ni sebenarnya. Dia sebagai keringanan, ruksah untuk kemudahan, meringankan orang. Terutama orang yang nak musafir lah, ya. Tak silap abahnya nak musafir tu kita berwuduk dulu, ya. Lepas tu kita tak ingat dah, tak ingat dah. Sebab ni tak apalah. Kerana ilmu ni kalau tak baca tak ulang kita ingat. Mengenai persoalan ke-6 pula, apabila keluar mani diwajibkan mandi. Kerana keluar mani tidak sama seperti keluarnya air kencing. Okey, mengenai persoalan ke-6 pula, apabila keluar mani diwajibkan mandi. Kerana keluar mani tidak sama dengan keluarnya air kencing. Tambang pula, keluar mani tidak berlaku secara berulang-ulang. Belang hanya kencing, ia boleh berlaku secara berulang-ulang dalam sehari. Sebab itu dipermudahkan bagi kencing hanya memadai dengan berwuduk saja. Okey. Sekiranya kencing pula diwajibkan mandi, pasti akan menyusahkan. Menasabahlah apa yang berlaku antara kedua-duanya seperti mana fatwa Syekh Ramli sore.
Romli ada dua. Romli sore ni tak silap abah anak. Romli kabir tu ayah. Tak silap abah lah gitulah abah ni. Perbezaan di antara rukun dan fardu dalam wuduk dan solat. Soalan, dalam membicarakan bab wuduk, terdapat perkara yang disebut fardu wuduk. Dia faham molek. Dia ini basic basic dia faham molek, dia mudah kita nak qiyas ke lain. Kenapa pula pada solat terdapat perkara yang disebutkan rukun solat? Bab wuduk disebut fardu wuduk. Bab solat disebut rukun solat. Apa beza dia tadi? Apakah perbezaan di antara rukun dan fardu? Beza guana. Jawapan dia, di antara perbezaannya ialah perkara rukun tidak boleh dipisah-pisahkan dan diceraiberaikan. Rukun tak boleh pisah. Kena teruh. Sebab itu orang bersolat mesti menyempurnakan segala rukun solat secara berturut-turut sehingga selesai. Solat tak boleh berhenti tengah. Sama teruh, tak boleh. Berlainan dengan perkara fardu dalam wuduk, di mana ia boleh diceraiberaikan antara satu perbuatan dan perbuatan yang lain. Mana solat ni boleh, wuduk ni boleh, kita basuh muka dulu, lepas tu pergi makan sekejap, balik basuh tangan, boleh. Dan wuduk boleh, tu kaedah dia begitu. Contohnya selepas membasuh muka, boleh berhenti seketika sebelum basuh tangan dan begitu seterusnya. Sebab itu ia dinamakan fardu. Nampak dah? Pengertian membasuh anggota wuduk. Apakah yang dimaksudkan dengan membasuh anggota wuduk? Jawapan diisyaratkan. Disyaratkan pada membasuh anggota wuduk itu ialah dengan mengalirkan air yang digunakan sebagai basuhan di atas anggota terbabit. Mana basuh ni mana pun kena alirkan air. Tidak memadai jika hanya sekadar menyapu saja tanpa mengalirkan air. Mana kalau ambil air petak-petak saya tak jadi. Ini faham molek tu. Tidak memadai jika hanya sekadar menyapu saja tanpa mengalirkan air ke atasnya, kerana ia demikian itu tidak dinamakan membasuh. Di samping itu diwajibkan supaya menghilangkan terlebih dahulu sesuatu yang boleh menghalang air, sampainya air kepada anggota tersebut. Tidak kira sama ada sedikit atau banyak. Mana anggota wuduk tadi kalau ada benda yang halang, maka kena buang dulu sebelum ambil wuduk. Walaupun yang menghalang itu seperti tahi mata yang kering, walaupun yang masih basah, atau liling, tahi kutu, celak mata, tanah liat atau duri. Tidak kira sama dia sendiri yang membuatnya ataupun dibuat oleh orang lain, jika terdapat perkara tersebut berarti ia boleh menghalang sampainya air kepada anggota wuduk, maka wuduknya dikira sah. Benda anggota wuduk ni tak ada benda yang halang air sampai lah. Tapi seperti kalau minyak tak apa. Begitu. Abang tak faham pasal apa lah. Jika perkara itu disedari berlaku pada diri seorang imam, mana kita sedar tu imam ada tepek plaster di belakang tumit dia, maka makmum tidak boleh mengikut sembahyang di belakangnya walaupun imam itu sendiri tidak menyedarinya. Sekiranya terdapat benda yang menghalang sampainya air kepada anggota wuduk yang zahir, yang mudah diketahui. Mana kalau tu imam ada benda belakang yang lekat, siapa tak apa, air tak lalu tak sampai, maka makmum tak boleh ikut. Dia sembahyang untuk imam sah. Pasal dia tak tahu, tak sedar. Okey? Begitu juga jika terdapat najis yang jelas kelihatan pada anggota yang zahir. Jika diketahuinya atau diberitahu selepas mengerjakan solat, dia dikehendaki mengulangi solat tersebut atau mengqadakkannya. Mana kita kalau sembahyang, lepas sembahyang kabur ada tak cicak di kaki, maka kita sembahyang semula lah. Mengatuk dah ye? Mata macam ni, buat tangan ni, buat tangan, buat je, buat tekan ni, tekan rapat, tekan gini. Ni benda kecil je tapi kita ni dia bincang benda remeh-temeh. Rumah saya bab furuk, masalah furuk dia bincang.
terdapat duri pada anggota wuduk. Anggota wuduk ni ada duri lekat, cacuk duri. Sekiranya mana-mana anggota wuduk terkena duri dan patah di dalamnya, sekira-kira tidak dapat dilihat tapi dapat dirasiinya, adakah sah wuduk dan akan sedemikian atau bagaimana? Jawapan, sah wuduk walaupun terdapat duri di dalam mana-mana anggota wuduk. Bahkan hendaklah ia membasuh di sekeliling tempat kena duri itu, kan di kawasan sekeliling itu dinama kawasan zahir. Manakala kawasan di dalamnya yang ditutupi duri itu dikira sebagai kawasan batin. Dia anggota kita ada zahir ada batin. Jadi wuduk ni kita basuh zahir je. Batin tak perlu basuh. Tetapi jika duri itu dicabut dan meninggal kesan lubangnya, lubang itu hendak dibasuh ketika berwuduk. Maknanya kalau duri itu cabut dah, lubang tu kena basuh juga. Panjang ni. Jadi kita berhenti setakat ni je lah. Sekianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.